Boleh. Mana? Yang terakhir tu boleh dia. Kat sana. Satu, dua, tiga, bulan satu. Bulan satu, dua, tiga. Babak 1. Kehidupan di hutan Dora. Sebuah hutan ajaib, 7 orang kerja hidup bersama Snow White dengan aman. Namun, kebahagiaan itu mula hilang apabila salah seorang daripada mereka mula bertindak kasar terhadap kawan sendiri. Dia tengah buat kerja tu. Jangan kita kacau dia. Woi, lambat lah buat kerja. Tak malu tengok orang dah siap. Lambat sangat buat kerja. Saya dah cuba kali ni berat sikit. Saya penat dah. Tolonglah bagi yang saya berat sekejap. Alasan. Kalau tak mampu, jangan jadi beban. Itulah takkan je. Beban tak ke beban. Selama ni kat rumah aku yang buat kerja. Kau apa makan tidur je. Kali lagi, tunggu dia. Kaki aku nak buat apa? Aku kan nak emas kat rumah ni. Anak emas lah konon. Kau faham? Tak kena. Saya cuma nak dia buat kerja cepat sikit. Kita ni dah lapar. Betul tu Snow White. Dia ni lambat sangat. Kita orang ni dah lapar. Menegur tak boleh dengan cara bergaduh, Grampy. Kata-kata kamu boleh lupakan hati orang. Hei, ni nyepok.
kerja sama-sama. Janganlah raja. Masuk perlahan, mereka keadaan penting dan juga lapar. Gretel, sudah selama ni pun aku tak letih. Rehat sekejap di sini, rumah tu kita dapat selamat. Jom Gretel ni. Weh, siapa diorang ni? Tiba-tiba datang sini. Jom pergi kat dalam. Weh, ni siapa? Ini kawasan kami, bukan kawasan orang sesat. Lah, ni kawasan kami. Kenapa kamu duduk di sini? Pergi. Kami minta maaf. Kami cuma mahu berehat di sini sebentar saja. Sebab kami sangat letih. Kami dah jauh untuk makanan. Tolonglah kami. Betul, semua orang susah. Tapi, diorang tak datang menumpang macam kau. Kami pun susah. Kami pun susah. Betul tu. Kami pun susah. Mungkinlah. Cukup berapa? Mereka pun nak siap. Cukup berapa? Mereka pun nak ramai. Mereka cuma perlukan bantuan. Kau semua lembek. Siapa lemah, kena pijak. Betul tu. Kami tak nak kena pijak. Betul. Tak salah bagi bantuan kepada orang yang perlukan pertolongan. Saya dengar semuanya. Tapi, kenapa kamu suka bergaduh dengan orang lain? Selalu cik pasal dengan orang. Saya bukan nak bergaduh dengan orang lain. Saya cuma tak nak orang lain pijak saya, menipu dan menggunakan saya. Tapi cara itu salah. Nanti semua tak suka berkamu. Saya minta maaf. Saya janji takkan ulangi lagi. Kita semua pernah buat salah. Yang penting kita semua pernah buat silap. Yang penting kita sedar dan berubah. Kami maafkan awak. Semua berhad dapat peluang kedua. Dan bila kita saling memahami, takkan ada tempat untuk kebencian. Saya minta maaf. Saya janji takkan ulangi lagi. Saya mahu jadi yang lebih baik. Kami terima maaf awak. Saya ini kita tidak terima kasih. Bukan amarah. Jangan gaduh lagi ya. Ingatlah semua, janganlah kita bergaduh sesama kita. Kerana sebab tersebut teruk dapat memutuskan silaturahmi dan juga hubungan. Jadi, marilah kita semua sentiasa berbuat baik. I know it's so boring. Apa kena dengan Hansel Gretel? Mana rumah coklat? Hansel Gretel patutnya rumah coklat.
bukan seblender sebenarnya dia rumah coklat kan. Tak salah kan lawak okey kan lawak tapi tak ada lawak tapi dia lawak. Mana lawak? Sini sangat ni mana lawak? Dengan senyum dan kasih sayang Nah hidup penuh diam Berbuat baik pada sesama Bersama kita tebarkan cinta Dengan hati yang tulus ikhlas Allah sayang kita tak terbatas Jangan lupa selalu bersyukur Atas nikmat yang Allah curahkan Bantu teman, bantu saudara Kita semua satu keluarga Berbuat baik kepada sesama Bersama kita tebarkan cinta Dengan hati yang tulus ikhlas Allah sayang kita tak terbatas Setiap langkah yang akan kelakar Allah akan membalaskan berbuat baik Sepanjang hidup dan jalan yang lurus Berbuat baik kepada sesama Bersama kita tebarkan cinta Dengan hati yang tulus ikhlas Allah sayang kita tak terbatas Setiap langkah ini akan kebaikan Allah akan membalaskan pada sesama Sekian, terima kasih. Bapak ni nak marah. Bukan 3 kilo.